Mitos dan fakta tentang trading. Nombor 1, semua trading scam. Fakta ni ialah kalau anda cek dekat Bursa Malaysia, dekat Suruhanjaya Security yang sah daripada segi undang-undang dan patuh syariah, FCPU, dan anda boleh pilih mungkin saham. Ada saham-saham yang patuh syariah. Nombor 2 ialah trading ni cepat kaya. Ramai orang ingat benda ni. Trading ialah skill. Skill macam mana? Skill macam memasak. Nenek kita ada resipi bagus, pas kat mak kita, pas kat kita. Sama juga, trading ni skill. Kita kena belajar, kita kena praktis yang mungkin anda boleh ada potensi buat skill, buat 300, potensi dia 300 ke 1,000 ringgit satu hari. Macam mana nak buat benda ni? Mungkin boleh trade FCPU. Mitos nombor 3 ialah kita kena trade sorang-sorang. Anda tahu tak? Trade sorang-sorang ni memang banyak setan. Setan ni akan cakap kat kita, dia akan buat kita ragu-ragu. Dekat dalam Pakar kita trade dalam grup. Dalam grup tu kita belajar sama-sama. Ada mentor, kita buat ulang kaji sama-sama supaya keyakinan tu lagi mantap. So itu dia. 3 mitos dan 3 fakta pasal trading. Kalau nak belajar trade, jom join Pakar. Kita join dekat dalam grup